Assalamualaikum guys. So depan korang ni aku tunjuk kita ada satu model yang baru masuk, iaitu Techno Camon 50 Ultra lah. Okey. Dan ni depan dia adalah contoh sampel je. Okey, contoh model dia. Okey. Masih kau pasang. Okey, model mengingatkan korang pada model apa? Mesti model Samsung kan? Design ni kita pada model Samsung yang lama, masa first keluar dulu. Okey, nampak body belakang curve dan juga screen ni dia pun curve lah. Okey, macam dia punya screen dia gunakan AMOLED screen 144Hz tau. So biasa memang sangat smooth. Nampak? Sangat smooth, sangat cantik. Okay, dia ni aku terus pergi pada bahagian setting. Alright, so ni setting dia lah. Okay, dapat device ni Techno Camon 50 Ultra 5G. Alright, chipset dia gunakan chipset MediaTek Dimensity 7400 Ultimate lah. Okay, storage dia adalah 8GB RAM 256GB dan juga 12GB RAM 256GB lah. Dia ada dua variant. Okay, kat sini macam kau nampak kamera dia memang besar, 50MP 50MP OIS kamera. Kamera memang jelas. Nanti aku tunjukkan kau kamera dia. Okay, bateri sebesar 6500. Lepas tu ada fast charger sampai 45W. Memang sangat cantik. Tapi aku tunjukkan kamera dia. Okay, nampak ni kamera selfie tau. Kamera selfie dia sangat clear. Okay, dan bila korang pergi dekat yang biasanya kamera rear kamera, bila aku pergi zoom, dia tak akan pecah tau. Dia akan pecah, tak akan gegar je Kalau tengah tergegar mungkin sebab tangan aku. Nampak dia tak gegar tau sebenarnya. Kamera dia tak gegar. Memang sangat tak gegar. Cantik je. Alright. So macam tu model dia datang dengan tiga variant warna lah. Okay, satu warna hijau depan korang tengok depan yang ni. Macam korang nampak ni warna ni sangat-sangat cantik. Yang satu lagi datang dengan warna green dan juga warna orange. Okay, mesti korang tanya warna orange tu warna macam mana? Warna ni. Nampak warna dia sama dengan warna 60 Pro. Okey. Lepas tu nanti orang akan tanya, apa beza model ni dengan Note 60 Pro? Beza dia tak ada banyak sangat. Screen saja nampak. Dia yang ni flat screen, yang tu curve screen. Nanti aku tunjukkan korang satu lagi video perbezaan antara dua ni